Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sejahtera. Selamat datang ke channel The MSN Plus. Dan pada hari ini kita akan terus dengan siri Award The Talk yang ke-128. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru sekalian. Saya membuka video ini dengan satu persoalan kepada rakan-rakan semua. Apa yang anda rasakan apabila anda hidup berada di dalam satu keluarga yang harmoni, satu keluarga yang ceria, saling membantu, saling melengkapi antara satu sama lain. Dan tiba-tiba berlakunya satu tragedi yang melibatkan kehilangan nyawa. Pasti kita dah merasai sesuatu. Ya? Dan pasti ramai yang tersakit tragedi tersebut. Tetapi yang lebih malang apabila kita yang masih muda tiba-tiba dianggap sebagai punca kepada kehilangan tersebut. Dan seterusnya, hari-hari seterusnya itu jadi satu kehidupan yang sangat berliku, sangat penuh dengan rasa tidak tentram, tidak seperti sebelumnya. Rakan-rakan semua hendak tahu apa yang saya hendak ceritakan. Stay tune bersama saya sehingga ke akhir video ini terbit. Tetapi kali ini kita akan dengan membuat ulasan tentang satu buku yang kita menjadi pemikiran kita, iaitu Indonesia. Buku yang saya maksudkan ini adalah bertajuk Rumah untuk Edith yang ditulis oleh Len Guiu. Buku ini diterbitkan pada tahun 2024 dan ia diterbitkan oleh penerbit Tekad Media Cakrawala Indonesia. Dan buku ini sebenarnya adalah buku yang telah diterjemahkan dan penterjemah bagi buku ini adalah Siti Nabila. Dan kalau rakan semua hendak membeli buku ini, anda boleh dapatkan di kedai-kedai buku di MPH ataupun di mana-mana yang kedai buku yang berdekatan pada harga kalau semenanjung Malaysia RM75 dan kalau di Sabah Sarawak adalah RM3. So, untuk permulaannya sedikit trivia berkenaan dengan buku ini adalah naskah novel yang telah terjual yang sangat laris di Indonesia dengan jumlah jualan adalah sebanyak 100,000 naskah yang telah terjual. Dan buku ini mengandungi 7 episod termasuklah epilog dan juga prolog, ya. So jadinya sebagai permulaan saya ingin ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada penulis serta pihak penterjemah. Baik, kita mulakan dengan prolog untuk cerita ini. Baik, sebagai prolog dia lebih mengimbas kepada event yang berlaku ketika pada usia 10 tahun, di mana ketika itu watak utama kita, seorang gadis yang bernama Erin ini, sebenarnya dia tengah bermain di jalanan, dan tragedi berlaku apabila si ibu dia hendak menyelamatkan Erin ini, tetapi malam tidak berbau, si ibu dilanggar dan kehilangan nyawa. Maka adik-beradiknya yang terdiri daripada abang-abang dan juga ayahnya, ya, datang untuk menyelamatkan sang ibu, tetapi dah terlambat. Tetapi mereka ini sangat tersakiti, maka mereka mencari seseorang yang harus dipersalahkan. Dan watak utama kita di sini, iaitu Ellie, telah dipersalahkan dan dipersalahkan pada usia yang sangat muda. Baik, saya teruskan untuk bahagian yang kedua, di mana dia beralih selepas beberapa tahun ketika Ellie ini berusia 16 tahun. Ketika berusia 16 tahun ini, ya, kalau rakan-rakan baca daripada episod 1 sampai akhir itu, ceritanya hampir sama saja, tetapi ada poin-poin penting saya boleh ceritakan, di mana untuk permulaannya jelas kelihatan bahawa
si adik-beradik, abang-abang yang si Ellie ini sangat membenci dia kerana masih lagi tersakiti akibat kehilangan si ibu. Ya. Dan abang-abang dia ni, kalau tidak uh, sedikit rasa marah, dia mesti akan menyatakan punca kehilangan tu daripada dia. Setiap kali dizikirkan, diulang-ulang sebanyak kali begitu. Dan ada satu episod ni memaparkan bahawa Ellie ni hendak pergi sekolah. Okay? Tetapi abang-abang dia ni uh, tak nak tumpangkan dia. Sedangkan abang-abang dia dan Ellie ni satu sekolah. Abang-abang dia naik kereta. Ellie ni terpaksa jalan kaki. Dia memilih untuk jalan kaki sebab dia nak elak naik public transport sebab dia pernah ada trauma di mana dia hampir mengalami dikacau, diganggu oleh orang dewasa yang lain menaiki public transport. Baik, untuk scene di sekolah ini, ya, ada satu scene di mana guru ini menjadi sasaran pembuli, di mana ada seorang gadis ni, dia dengan klik dia, dia berminat dengan abang Ellie ni, tetapi dia si pembuli tidak puas hati sebab ketika itu ada satu scene di mana Ellie ni pergi ke sekolah bersama dengan abang-abang dia. So jadinya di situ ada berlaku rasa jealous dan dia dikacau lah, dibuli lah ketika di sekolah tersebut. Akibat kenapa? Akibat daripada rasa jealous, rasa cemburu gadis tersebut, pembuli tersebut terhadap Ellie, sebab dia naik kereta bersama abang dia. Di sekolah ini, dia bukanlah pelajar yang teruk. Dia masih lagi menunjukkan citra sebagai seorang pelajar yang cemerlang, pelajar yang kehadapan. Dan beruntung sekali watak ini sebab dia ada support system kawan-kawan dia. So, orang kawan dia ni sering kali kalau ada tugasan buat sama-sama, dan kalau Ellie ni ada masalah terus memberikan support sebab dia tahu yang Ellie mengalami masalah bila berada di rumah. So, jadinya dia terus memberi support, tak kira lah berjumpa di sekolah ke ataupun secara telefon ke, media sosial ke. Itu adalah peranan kawan-kawan dia terhadap Ellie. Baik, ada dalam satu episod di mana Ellie ni dibawa balik ke kampung ayahnya sebab ada keraian untuk si nenek. Nenek ni belah ayah dia, keraian hari jadi. Ya, jadinya Ellie ni gembira lah sebab nak balik sebab kubur ibunya tu berada di kawasan tersebut. Jadi dia seronok nak balik, nak jumpa saudara neneknya. Tapi sangat menyakitkan hati, sangat dia terluka kerana ketika di sana neneknya ni dulu tidak protect dia pun. Titik permulaan di mana berlakunya pemberontakan Ellie ni apabila dia ni difitnah oleh pembuli tersebut. Sedangkan pembuli ni dia memang membuli Ellie, tetapi kawan-kawan dia ni ambil video klip yang sedikit tu, ya, lalu dimanipulasikan untuk tujuan fitnah. Dan akhirnya perkara ini telah sampai ke telinga bapanya. Apalagi kalau ayah dah masuk campur, dah lah dia ada trauma, dah lah dia dapat maklumat yang macam ni, maka memang dia kena habis sana. Walaupun banyak kali Ellie ini pertahankan diri dia, menyatakan video itu adalah video yang palsu, abang-abang dia tetap tak percaya. Dan akhirnya Ellie ni mengambil langkah untuk keluar dari rumah. Ya. Keluar dari rumah. Pada masa yang sama, kawan-kawan dia datang kepada abang dia menceritakan apa yang berlaku. Dia dapat tengok video penuh macam mana permulaan Ellie ini dibuli, sehinggalah ada scene yang tersebut yang dimanipulasikan yang Ellie yang membuli si gadis tersebut. Ya. So jadinya abang-abang dia terus cari Ellie. Dan malangnya
itu Ellie diganggu oleh something. Abang-abang dia ni pun datang, ya, nak mempertahankan Ellie, dan perkara ini telah menyebabkan satu keluarga tu dalam keadaan yang huru-hara, tergempar. Dan pada masa yang sama, abang yang paling tua dia ni tahu yang adik-adik dia ni dalam bahaya. So, dia pergi lawan yang sampai tersebut. Dan malangnya, abang dia yang tua itu cedera. Seterusnya, apabila abang dia yang tua ni telah cedera parah, hilang tak banyak darah, maka semua tu pergi hospital lah. Tapi disebabkan perkara tersebut, ayah dia ni memohon kepada Ellie, ya, untuk dia transfuse darah Ellie ni untuk menyelamatkan abang dia. Still lagi menggunakan alasan yang abang dia ni telah menyelamatkan dia dan dia patut repay apa yang telah dia bila. Breaking point dia, bila Ellie ni dah sedar, okay, dah sedar, dan dia terdengar abang-abang dia yang dua orang tu lalu. Okay? Lalu je. Tak singgah pun. Okay? Dan dia lebih bimbangkan abang dia yang tua tu. Abang sulung dia tu. Okay? Yang dah selesai transfuse darah. Dia tak kira pun adik ataupun dia ni yang dah keluarkan, dah pindahkan darah yang dalam keadaan lemah tu. Tak singgah langsung. Terus je. Okay? Dan benda tu sangat menyakit hati. Sebab kenapa sangat dia dibenci sangat sampai padahal dia dah bantu, dia dah keluarkan, dia dah keluarkan dia dah pindah darah tanpa rela. Okay? Sebab samakan abang sulung dia. Kenapa tak ada satu pun yang datang jumpa dia? So jadinya bila berlaku macam tu, Willy ambil keputusan untuk keluar daripada ward tersebut tanpa ada makluman kepada abang-abang dia. Langsung tak ada langsung. So bila abang-abang dia teringat, baru dia pergi kat ward tu, dan malang Willy dah tak ada pun. Baik, untuk bahagian epilog ni dia lebih ceritakan tentang situasi dia sekarang setelah dia dah tinggalkan rumah tersebut, setelah dia dah berpisah daripada keluarga tersebut. Walaupun dia masih teringat, walaupun dia masih mengimbas kenangan-kenangan dahulu, ketika bersama abang-abang dia bermain sama-sama, berbuat benda semua, ayah dia sekalian, satu keluarga yang sangat bahagia. Tetapi dia hendakkan yang itu, tetapi disebabkan keluarga dia tersebut tak boleh terima yang dia menjadi punca tersebut, maka dia terpaksa melepaskan kenangan tersebut. Walaupun indah, walaupun seronok, dia terpaksa lepaskan. Dan dia percaya satu hari nanti dia akan pasti dapat rumah yang lebih bahagia. Jadi setakat itu saja perkongsian ulasan buku daripada saya. Semoga ulasan buku ini memberi manfaat pada semua. Saya akan sertakan sinopsis buku tersebut di bahagian description di bawah ini supaya rakan-rakan semua boleh ambil ulasan buku tersebut untuk dimasukkan dalam bahagian pembacaan buku. So, itu sahaja daripada saya. Semoga memberi manfaat pada semua. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.